latihan kesejahteraan. Oh, ni ada orang kata ada institut tu. Lepas tu ada barang bola. Dia kata agak-agak buat khusus kat sini kot sebab ada institut latihan. Kalau dia buat kat sini jangan teruk lah. Best lah. Tak best lah kat sini. Tapi sebab dia cantik. Tapi tak best. Tak nampak macam resort. Kawan-kawan dengar ini cerita. Ni sedap dia duduk ni dia. Oh, dia duduk tengah-tengah tu. Ya, yeah, baby. Baik kan? Belum macam orang besar kan? Lain kali jalan ikut ni lah dia. Dia tengok dekat mana keluar dia kan? So, ni mudik tu. Atas ni pun ada bangunan adik. Atas ni ada bangunan tadi mana Pak? Bangunan tu tadi tak latihan. Bukan. Itu jauh sana. Ni agaknya banglo kot. Macam-macam mana kat sini punya. Kita tak pernah lalu kat sini. Bengkok-bengkok ikut jalan. Tak ada lah. Tak ada lurus sangat. Jalan-jalan dia baru kan? Tapi jalan dia, Dia buat jalan cantik ni nak pergi ke institut dia. tapi jalan dia tak ada lah bertampal cakap. Tapi jalan sana pun okey je Pak tengok. Kan? Aku rasa okey je. Tak ada rasa teruk pun. Rasa okey je. Tapi kita nak rasa juga lah jalan sebelah sini. Nak tengok macam mana yang digambarkannya tu. Kita turun daripada Bukit Tinggi, Halo. Berjaya Hills. Baru je tengah turun bukit. Tengah turun bukit. Bukit tinggi. Cantik mak pemandangan dia mak. Keluar pukul 12.30. Tengok dia ni. Memang kat mana? Tengok dia ni. Oh cantik. Kucing angkat dah. Pemandangannya. Kita suka nature. National Geographic. Korang makan ke? Mak nak pergi Rumah Toki ni. Ayam berita. Manda ya boleh. Tak mak cakap apa? Baby duduk ngantuk. Kiri kanan, kiri kanan. Ini nak jadi YouTuber sekejap. Jadi YouTuber. Jadi baby duduk lah dengan nenek. Ngantuk tak boleh tidur baby tu. Wah, betul dia cakap. Oh. Boleh susu kat sini kan? Beli je, tak basi pun susu. Bandnya. Cantiknya. Makanan baby lah. Cantiknya pemandangan. I like. Love. Pemandangan dia love. Ayam dada. Ayam Bukan tak payah banyak sikit. Okay. Yelah. Buat stop. Tak apa kan? Tak ibu, tak baby. Bawang putih paket tu kecil. Carrot, kentang, Carrot, bunga kobis, brokoli. Belilah standby. Sikit.
Kita turun Bukit Tinggi. Ikan bengkok je tu jalan. Jalan ni macam bengkok. Budak tu kata tak Motor bengkok. sedap ni. Dia kata dia tak pernah jalan ke sebelah sana. Dia tak tahu jalan sebelah sana. Dia tak tahu jalan sebelah sana elok kot. Dia dengar apa? Tak, tapi jalan dia elok lah. Dia tak ada ni. Elok. Sama je. Tak ada elok sangat. Betul tak? Dah sampai dah simpang. Ikan bengkok. Bengkok juga. Balik. Siapa nama budak tadi bang? Apa nak tanya? Patut ambil nombor telefon dia kalau pergi sana besok. Ada gambar dia. Boleh. Ambil video tadi. Nanti mak bagi balik. Kawan kalau makan dekat ni. Ke mana? Kat Tioman. Take care. Kita tak nak kita take care. Kita pergi orang Hotel kampung. apa tak tahu. Ha? Hotel apa pun tak tahu. Dia hotel Berjaya je. Dia cakap tadi. Dia Berjaya dia. Yelah Berjaya. Berjaya je. Yang satu lagi tu Genting. Berjaya Genting. Genting apa? Genting Paya. Dia dah berpuluh-puluh tahun dah duduk kat sana. Tapi makanan kali ni memang betul-betul sedap. Boleh kan sedap. Dulu mungkin chef dia lain dia kan. Dulu tak tahu macam tak ada rasa. Tak sedap langsung kan. Ayam tak ada rasa, sambal tak ada rasa. Tapi mak suka sup. Sup dia sedap. Tapi ada banyak minyak. Mula tadi tak ada minyak. Yang Ain ambil tak ada minyak pula. Apa yang minyak? Sup. Dia bawa minyak bijan tu. Ya, dekat depan dekat depan tu kan ada dressing dia tu. Yang dekat buku. Minyak bijan dia letak. Bawah tu dia sungai ni. Sebab ada jemputan dari mana. Elok macam ni tak ada lagu. Kalau ada lagu kan copyright dah apa lah. Ni ada suara kita je. Duduk. Siapa nak dengar, siapa tak nak dengar sudah. Suara baby pula. Sekejap baby, nenek nak rakam ni. Lepas nenek rakam ni sekarang, nenek pegang baby balik. Nenek suka tengok pokok-pokok ni. Nenek suka rakam. Tapi kalau naik motor bagus ni. Nenek suka merakam nature macam ni. Hijau, kehijauan yang Oh, tu memukau. Berjaya Hills. Dah sampai dah ni. Dah sampai jalan. Kan kalau kita dapat daripada bawah tu. Berjaya Hills. Berjaya Hill. Highway dah bawah tu. Yalah. Bawah kita highway. Yalah. Kan selalu sampai dekat highway tu kita nampak Berjaya Hill tinggi tu bukit. Tapi kita tak pernah lalu atas tu. Kita masuk kat simpang lain. Kita masuk simpang dia depan lagi rasanya. Sebelum ni terlepas Berjaya Hill. Ni Anda dah sampai dah sini. Kuala Lumpur, Kuantan. Kolma kiri. Kalau Kolma Tropika. Rasa macam jauh je. Tak, kita first time jalan ni jadi satu ni. Ha? First time kita Ni Ini Kolma Tropika deh. Baru sampai sini. Yelah, ini dah dekat dah. Bawah tu dah simpang dah. Dah dekat dah ni. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Kolma Tropika. Mari kawan-kawan kita bercerita. Itu apa tu? Bombay. Bomba. Ni dekat ni. Baik. Ni tak apa 2 minit. Ni 2 minit sampai. Nenek nak rekod ni je. Highway tak payah nak rekod. Kita dah simpang ni. Kita turun kiri ni. Kiri Kanan kan. Kuantang. Kelempur. Kelempur. Daripada itu dah nampak highway train. Not bad lah. Okay lah. Cepat. Dah keluar ke highway.
kita mau pulang ke tempat kita di Berak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jaya. Dah.